hamba Allah ni nampak di belakang daripada kepala dia. Asi angguk, angguk mana dia bercakap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam MAZA. Puan-puan, terima kasih kerana bersama lagi dalam episod seterusnya bersama saya Mazhar Shiro, dan hari ini saya bersama seorang lagi figura yang hebat yang saya akan perkenalkan sebentar lagi. Dan hari ini saya masih berada, rakaman ini dibuat masih lagi di rumah Datin Hamidah Hamzah. Kalau kita tengok episod sebelum ini, saya berada di satu sudut di kediaman yang sangat indah. Datin jemput untuk buat rakaman podcast di sini, dan sekarang kita teruskan rakaman kita bersama seorang lagi figura yang hebat, okey, di satu sudut di rumah kediaman Datin Hamidah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datin sebab tak menaja memberi tajaan rumah kediaman sebagai kita punya lokasi rakaman podcast pada kali ini. Dan seperti biasa tuan-puan, jika masih belum subscribe channel Mazhar Shiro channel, pastikan anda subscribe, dan juga jika perkongsian yang kita akan teruskan sebentar lagi ini memberi kebaikan, tuan-puan, saya minta penonton semua untuk klik pautan kongsi dan juga letakkan ruang komen. Alhamdulillah, hari ini untuk episod kali ini kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Abu Samah Bachik. Saya apabila pertama kali bertemu dengan Dato', saya risau, takut pun ada. Kenapa? Sebab untuk maklumat penonton semua, Dato' merupakan mantan pegawai khas kepada seorang pemimpin yang sangat hebat, negarawan kita, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Untuk permulaannya, saya rasa saya nak jemput Dato' sendiri untuk ceritakan serba ringkas, mungkin dalam seminit, untuk Dato' ringkaskan tentang diri Dato'. Dato', silakan Dato'. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkhidmat dalam PTD, Pegawai Tadbir dan Diplomatik, selama 24 tahun. 24 tahun. 13 tahun daripada 24 tu dah jadi pegawai di pejabat Tun Mahathir. Memula penolong pegawai khas, naik pangkat sebagai timbalan ketua Setiausaha Sulit kepada Tun. Dari tahun 95 Oktober, dengan kebenaran Tun sendirilah saya keluar daripada PTD, terus masuk ke DRB Highcom. Saya berkhidmat di DRB Highcom selama 13 tahun, tamat di situ. Tapi alhamdulillah, hubungan saya dengan pejabat Tun, dengan Tun sendiri itu berterusan. Maksudnya tu pejabat Tun tu waktu pejabat PMO lah. Pejabat PMO lah. Pejabat Perdana Menteri. Okey. Jadi Datuk keluar dari pejabat Tun tu, masuk ke DRB Highcom. DRB Highcom tahun bila tu? Oktober 95. Oktober 1995. Okey, saya baru tingkatan 1 waktu itu kan. Kenapa saya tanya ni? Sebab apabila Datuk sebut DRB Highcom tu, orang lebih tahu kan. Tapi apa sebab Datuk minta tukar tu? Saya terus terang, saya tu dapat kebenaran Tun, saya nak gaji lebih. Oh, nak gaji lebih Dengar tu macam tak itu kan. Saya jumpa dia, saya tulis surat dulu. Sebab Tun ni penggerun dia tinggi. Kita berdepan dengan dia dan duduk dengan dia, banyak orang tak boleh nak bercakap banyak. Tak bolehnya. Jadi saya tulis surat terus terang tu, minta budak office boy bila angkat file tu hantar kat dia, dan tengok sikit dia baca kan tidak surat tu. Bagi tahu cakaplah budak office boy tu, kata ni surat daripada Encik Abu Samah.
Jadi dia pun baca apa ni, dalam saya tahulah hari-hari apa yang dia tak ada appointment kat luar. Pada waktu itu Datuk hantar. Bukan. Jadi dalam 2 jam kemudian tu saya masuk. Saya masuk, dia apa ni, biasanya kalau saya masuk tu berdiri kat tepi dia tu, tak terus boleh duduk. Tahu itu Berawat kita mesti ada bawa pen, bawa buku. Jadi saya buat begitulah. Ya tu Dah. Maksudnya penonton ini eksklusif. Saya baru tanya pasal Datuk ni, tapi eksklusif ini bezanya podcast kali ni, episod kali ni. Sebab saya pun dah rasa energi datang. Sebab ni eksklusif orang yang bersama dengan Tun Mahathir ni. Ni tontonan ni seluruh Malaysia tengok ni. Terima kasih. Kan? Jadi Datuk cerita eksklusif. Jadi tuan-puan yang you nonton kali ni sangat-sangat untung. Okey Tok. Jadi masa Datuk serah surat tu, belum surat lagi. Tidak, surat tu dibawa oleh office boy. Okey. Pukul 8 pagi. 8 pagi. 8.30 lah masuk. Masuk 8.30 dia. Bawa file-file tu ke sini, di atas tu, dan dia sebut, saya minta lah office boy tu kata, serahkan betul-betul kepada Tun. Ini surat daripada Encik Abu Samad. Encik Abu Samad kata, jadi sebelum dia keluar tu tulis sikit, Tun baca tidak? Buat note sikit lah. Tidak, dia baca, office boy keluar lah. Okey. Serahkan file kan. Jadi saya tanya office boy, dia kata dia terus baca. Tapi 2 jam kemudian saya masuk bilik. Masuk bilik itu melalui bilik ketua susulit. Ketua, saya nombor 2 masa tu. Ketua susulit, saya timbalan. Jadi biasa cover lah kerja-kerja pos, bos kan. Jadi semasuk biasa ditanya lah, saya sebut, kata surat tadi tu. Jadi apa Tun punya respon apa Datuk? Sebelum kita berhenti rehat, Datuk boleh bagi macam apa Tun punya respon? Dia kata saya belum baca. Belum baca? Belum baca, tapi dia suruh duduk. Daripada kita berdiri tu, dia suruh duduk. Saya pun duduk. Saya nak cerita lah apa dalam surat tu. Tapi saya tahu dia dah baca. Dia baca dah. Saya baru cerita. Dalam 1-2 ayat, dia tanya soalan dia. Satu soalan, dia kata, apa ni, menunjukkan dia dah baca. Dia kata dah berbincang dengan family, dengan isteri. Tun tanya. Saya kata saya dah bincang benda-benda. Kata okey, dia kata. Dia terus ambil surat tu, dia catatkan. So saya ucapkan terima kasih, terus keluarlah. Jadi apa yang dicatatkan, saya tiada halangan. 3 perkataan. Saya tiada halangan. Tu Tun punya style tak ada halangan. Dengan surat itulah saya dapat approval daripada BPR, Anti Corruption. Sekarang SPRM lah. Dan dalam masa 4 hari. Hari je. Kalau tidak lama nak dapat kelulusan yang kita pegawai kanan kerajaan ni. Kadang-kadang dia punya proses dia panjang. Proses. Saya dapat kelulusan daripada JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, saya dapat dalam seminggu. Itu rezeki. Okey, Tok. Sebelum kita teruskan Tok, dah panas ni. Hari ni kita punya episod nak korek macam mana orang yang paling hampir dengan Tun ni 13 tahun ni. Okey. Jadi saya berharap Datuk kita akan ulas lagi, sebab kita akan banyak soalan-soalan yang impromptu, sebab Datuk pun akan jawab dengan keadaan yang menarik minat penonton ni, yang kita eksklusif nak dengar ni. Jadi kita berehat je Datuk. Kita bagi pada penaja kita sekejap. Kita ada satu lagi
terima kasih kepada penaja. Kita sambung lagi perbualan kita yang sangat-sangat hebat pada hari ini bersama yang berbahagia Datuk Abu Samad Bacik, mantan pegawai khas kepada Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri kita Malaysia yang sangat-sangat kita sayangi. Okey, Datuk. Sebelum kita berehat ni, Datuk sudah buktikan bahawa Tun sangat ringkas dan tegas orangnya. Dengan 3 perkataan saja, saya tiada halangan. Betul tak? Saya tiada halangan. Bermakna Datuk tak perlu nak mohon berapa kali dengan Tun untuk mohon pertukaran kan, macam tu Datuk. Bermakna mesti ada hubungan yang baik Datuk dan juga Tun. Sekuat mana hubungan Datuk dalam waktu bekerja dengan Tun, cara bekerja Tun? Boleh Datuk share kepada kita punya penonton? Waktu bekerja, saya tahu dia punya kata integriti dia. Integriti ya. Ini segi banyak cabaran lah. Kadang-kadang orang nak jemput Tun lah, apa ni, sanggup bagi kita macam-macam. Dia ringkasnya macam suapan lah. Suapan Itu bukan duit tu direct. Nak sponsor tu, nak sponsor ni, begini. Saya jauhkan diri. Boleh. Pernah terjadi pegawai bawahan saya. Dia tak ada faham. Dia orang. Okey. Indirectly berkelakuan yang inilah. Dia 5 suapan juga lah. 24 jam. Tun ni Macam Tun dapat maklumat lah. Amat. Bila macam kata ada surat. Kalau melalui channel yang biasa, melalui alamat, mungkin tak boleh betul dia bagi dia sanggup. Jadi dia hantar kepada Tun, lepas Tun bagi tahu dia dapat surat ni daripada ni, direct daripada pegawai pun kan. Jadi terbuka lah. Hari itu last day dia. Maksudnya integriti tu. Jadi itu ya. Datuk punya role masa di pejabat Tun dulu, apa Datuk punya role sebagai pegawai, apa Datuk punya peranan utama? Saya ni macam saya sekarang, saya penolong pegawai khas. Skill G masa tu. Skill G. Saya 8 tahun berkhidmat tentang ucapan Tun. Jadi saya belajar menulis sikit apa semua ni. Datuk mengarang itu ke ataupun Datuk? Tapi boleh dikatakan Tun tu tahun pertama kedua tu kalau saya dapat 15%, 10% sudah bagus. Diterima tu dah kenyang seminggu dah. Maksudnya banyak kali kena reject lah. Dia kutut Tun, dia perlukan draft tu, dia nak prompt dia punya apa ni ada. Lepas tu dia akan tulis atas draft tu balik. Jadi kalau Datuk tengok banyak, kalau sikit tu kira dah bagus lah tu. Itulah. Alhamdulillah. Dia punya pemikiran tu memang advance. Advance. Jadi bila saya bersyukur tahun kedua tu saya minta kebenaran kepada arwah Tan Sri Aziz Ismail, dia ketua susulit nombor 1 di atas sekali, kebenaran untuk saya baca kertas kabinet. Masa baru dapat. Jadi dia benarkan dapat saya baca. Tun ni bila buat mesyuarat, dia kontrol mesyuarat tu daripada pukul 9 sampai pukul 1 tu ke 45 minit ke 1 jam tu dia berpandukan buku kecil dia tu apa dia nak bangkitkan. Buku kecil tu memang Tun pegang lah. Tun pegang ke ataupun memang buku dia memang budaya dia, memang dia punya attitude bawa buku. Buku kecil itu kita print banyak-banyak dia bagi kepada menteri.
Dia bagi kepada KSU. Wajib Dan tulis. dia tu. Buku tu sebesar tapak tangan macam tu lah. Kalau sebagai pegawai dia lagi kena ada lah. Mesti ada. Tu saya masa bila masuk nak letak jawatan tu. Saya datang, buku kecil tu mesti ada dalam tangan. Tulis tak tulis nombor 2 tu. Lain. Kat tangan dia dulu. Adakah Tun, sifat Tun akan terus tegur kalau tiba tak nampak kat pegawai pegang ke? Tak ada. Tak ada. Tun dia jadi ni dia pada saya lah pengering orang Melayu kata kuat. Kalau dia tak bercakap, dia kata bercakap lebih-lebih 2-3 minit kita keluar lah dekat timah sini. Mana yang Dia elok? boleh. Kalau daripada segi Datuk bersama Tun tu, adakah lebih baik Tun bercakap banyak ataupun Tun senyap? Dia elok dia bercakap banyak. Dia bercakap, itu the good sign lah. Kalau dia senyap tu lagi kita risau. Pernah saya jumpa tahun selepas saya keluar, masa tu Makapagal Presiden Filipina datang. Jadi saya punya appointment tu berjumpa dengan dia 4:30. Akhirnya saya jumpa dia dalam 6:30 kan. Jadi isu yang saya bangkit, saya buat note, dah bagi melalui Tan Sri Badariah awal lagi. Jadi saya dia tahu apa hal nama itu. Dia tahu. Jadi dia masuk dia tu, dia lecture saya dekat 20 minit. Jadi tidak. Salin tak? Boleh. Apa yang saya tu tak tahu, saya tak baca. Berlakon lebih baca. Macam menulis. Macam menulis tu. Berlakon lagi. Nak bagi dia sampai luah tentang bukan itu dia saya tahu dia tak marah saya. Dia mengenai isu tu dia marah orang ni. Saya ambil catatan lah. Hal interkota. Masa tu saya jadi pengurusi interkota. Dia interkota. Bas tu. Selepas Srijaya Kenderaan tu. Interkota. Masa tu saya di FBI High saya menjadi pengurusi. Banyak juga company. Interkota tu dia gugi-gugi. Si Saleh dia kata you take over. Saya Datuk pegang jawatan tu lah. Jawatan tu ada isu mengenai interkota tu, saya nak jumpa dia. Masih interkota waktu tu saya terlepas baca kita kecil lagi Interkota dia JLC lah tu. Tidak, bawah di Abiakom. Bawah di Abiakom. Okay. Sebab tu ada kena mengena lah. Jadi nak ceritanya elok dia bercakap. Dia boleh senyap. Dia boleh senyap. Dia senyap, kita tak tahu apa dia pada saya lah. Ni nak cerita lah masa tu seorang akhirnya menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri. Dia waktu tu tahun 87 dia buat satu kesilapan, jadi dia terkeluar daripada kabinet. Dia nak cerita pada Tun isu-isu dia masuk. Jadi pejabat Tun tu, pintu dia tu half kayu, half lagi gelas. Baik. Jadi security dia boleh tengok pandang ke kiri tu kalau Tun kena tumbuk ke apa ke kan. Jadi saya pun pasang kaki lah. Budak security pun tak payah dia pun nak tahu apa yang Allah ni nak bercakap kan. Dia hamba Allah ni nampak di belakang daripada kepala dia. Si angguk, angguk mana dia bercakap dia. Kan dia nampak juga dia tak bercakap langsung. Tak sampai 5 minit keluar dengan orang lelaki lah. Mata tu merah.
tak ada lah menangis. Tak mana sedih. Dia tak Tak ada respon. layan dia. Tak ada Tak layan. Oh, lagi makan hati tu. Oh. Jadi saya berhubung dengan Tun pun tak ada kata direct. Kata tiap-tiap bulan pergi jumpa dia bincang. Saya tak tahu apa nak bincang dengan dia. Dia senyap tu. Tetapi kata ada occasion-nya tu yang bila saya masuk di RB Hakom, kita nak bawa diri, nak mendekatkan kita. Okey, baik tu. Maksudnya cerita ni kita panjang ni. Maksudnya kat sini boleh kita rumuskan lagi elok, lagi baik Tun bersuara daripada Tun senyap. Senyap. Okey tu. Kita berehat sekejap tu. Okey. Selepas kita berehat ni, tadi kita dah tahu anak-anak muda terutamanya, sebab tu podcast ni kita nak juga Datuk hadir untuk berkongsi. Sebab kisah-kisah begini yang bawah 40-an ni mungkin tak berapa nak tahu tentang Tun ni. Saya alhamdulillah saya membesar dengan Tun sebagai Perdana Menteri. Jadi kita melihat zaman Tun tu saya bersekolah waktu reformasi berlaku, kan? Saya dah sekolah menengah, umur saya dah 16-17. Jadi kita melihat Tun memimpin negara sangat hebat. Tadi kita Datuk dah terangkan sifat Tun, tegas, integritinya. No, bagaimana pula pemikiran Tun, Datuk, sehingga dihormati dalam dan juga luar negara? Ada kisah-kisah yang Datuk boleh share kepada penonton? Pemikiran Tun pula. Pemikiran Tun memang pada saya lah, saya sungguh takjub dengan ada sungguh ke depan. Satu, dia punya pembacaan. Kalau sebut pasal Yahudi ni, dia satu bila dia diinterview oleh Hard Talk BBC. Hard Talk tu dia interview tu very notorious. Dia boleh begini. Tapi Tun boleh cakap, dia kata apa ni, biasanya Yahudi yang dibunuh masa Holocaust tu 6 juta. Baik, 6 juta diterimalah oleh seluruh dunia. Dia ada. Betul boleh kata biasa 6 juta. Okey, biasa saya 4 juta. Okey. Lagi interview tu lagi panas lah. Lagi panas lah. Kata based on records on Holocaust, dia kata different record state different figures on those Jews killed during Holocaust. Baik. Kalau dia tak sebut berapa report yang dia baca, tapi nak saya highlight ni, dia baca tu sehingga saya rasa interviewer BBC tu pun tak baca. Dia lebih tahu berapa. Kalau kita Google lagi ni, siapa yang sebut Yahudi mati semasa Holocaust tu 4 juta, biasa sebut masih. So kita boleh buat sesuatu. Dia seorang yang dia buat tu. Macam tu kan? Ni tahun bila tu? 90s lah. Saya tak berapa ingat. Ujung 90-an. Tak ada. Masa tu dia dah jadi Perdana Menteri kali kedua. Baru lagi. Dan mana tahun 2018 ke atas. Jadi begini, masa tu dia orang lebih
nak temuduga uh, pengalaman dia. Masa tu umur dia 94 dah. 94 93, 94. Orang yang tua macam tu dipilih oleh rakyat menjadi Perdana Menteri balik. Dah berumur macam tu. Kebanyakan dah dementia, dah nyanyuk. Tak ada dah. Ni dia boleh ni aja. Rakyat masih nak lagi ya. Jadi nak nunjukkan dia tu salah satu integriti pembacaan dia sungguh luas. Pembacaan tu pemikiran Tun, setuju kata? Maknanya pemikiran Tun tu dibentuk dengan pembacaan. Minat pembacaan itu. Tun bila jadi Perdana Menteri, dia suruh buat satu bangunan library untuk dia. Sampai sekarang? Di Jalan Tengku lah, ni jalan apa ni yang dulu. Jalan Tun Ismail. Tun Ismail tu. Belakang Bank Negara tu, itulah pejabat Perdana Menteri yang masa Tengku, Tun Razak, Husin On, lepas tu Tun. Jadi ada ruang tanah sikit situ buat library untuk dia. Jadi kita buat 2 tingkat. Penuh ada buku-buku dia daripada rumah mana. Dia satu tahun kalau pergi ke luar negara, negara-negara maju lah, dia pergi England, dia pergi New York, pergi Chicago, dia akan balik dengan kurang-kurang 3 kotak buku, magazine yang bertulis. Dia beli ke? Ataupun ada orang pemimpin hadiah kan? Dia beli. Kalau saya pernah sekali pergi ke London ikut dia, bila dia free tu, dia berjalan kaki dekat Hyde Park, lepas pergi Oxford Street tu, ada bawah tu ada bookstore, kedai buku. Bookstore besar. Dia pergi mana tu. Dia suruh kita kumpulkan tu. Lepas tu. Tapi memang Tun akan baca semua tu. Itulah yang dia balik itu sampai adakah dia akan convince ataupun motivate staff baca juga? Kami macam saya lah. Dia tak adalah suruh saya baca. Saya rasa buku yang dia pilih tu sekurang-kurangnya dia cari. Dia pandai. Tun ni speed reader. Dia speed reader. Okey, speed reader. Cara mana dia speed reader? Dia speed reader ni satu ilmu yang sepatutnya ramai orang belajar lah. Dia pernah satu buku oleh saya lupa author di Jepun. Dalam bahasa Inggeris, dia beli, dia edarkan kepada cabinet members. Dia suruh baca. Dan dia bagi ringkasan sikit. Soalan saya berdasarkan situ, ada tak pemimpin lain negara kita ni yang ada sifat macam tu ni, yang menggalakkan membaca apa semua? Ada tak yang yang CP-CP yang mirip? Saya rasa tak ada. Rasa masuk Paklah, apa ni, Najib, apa semua. Tak ada. Budaya membaca yang macam dia ni yang sebab tu library tu, bila saya dah keluar ke DRB Hikon, bila pindah ke Putrajaya, semua buku itu bawa ke Putrajaya. Putrajaya pula. Macam sekarang ada lah kan? Di Putrajaya, pejabat Perdana Menteri itu memang ada library je. Kalau macam tu sebelum kita berhenti rehat biasanya kalau kita tengok pemimpin dunia lah, daripada segi kita membaca kan, pemimpin ni kalau kata contoh kita pergi rumah dia lah kan, dia suka benda-benda pemimpin lama lah tu dia suka macam lukisan, craft tangan besar-besar. Ini yang saya kenal, saya baca, saya tengok Adakah Tun sebegitu juga ataupun Tun fokus lebih kepada bahan bacaan? Tak ada, benda-benda tu pun ni banyak. That's why kita ada
uh, di Langkawi, 3 tingkat yang kita panggil Museum Perdana. Ya, Di Langkawi itu kan okey. penuh dengan barang-barang yang dikumpul, termasuk hadiah-hadiah yang ekspensif daripada Pemimpin. Presiden, Perdana Menteri yang bagi dekat dia. Dan kat situ tak cukup. Kalau pergi kat situ 3 tingkat dekat situ tu penuh. Adakah Tun kumpul tu semata-mata pemimpin dunia hadiahkan ataupun memang dia dia kolektor? Dalam tu ada yang beli dia kolektor juga sebab saya tanya ni tu sebab kita nak memahami pemikiran seseorang pemimpin tu, kita lihat apa yang dia minat tu. Jadi daripada membaca dan juga kolektor begini, jadi kita boleh faham dia seorang yang berseni juga kan. Tun memang tukar kayu. Oh, betul kayu? Wah, ni saya tahu. Dia masa duduk Seri Perdana dekat di Damansara tu, rumah lama kat situ tu, dia ada bilik dia untuk dengan ketam lah, apa tu untuk ketam kayu semua tu lah. Dia buat benda-benda kecil-kecil. Dia pernah buat kapal untuk memento semua tu dia buat. Jadi dia berminat. Okey tu, kita berhenti rehat tu bagi laluan pada penaja kita kejap. Alright. Terima kasih pada penaja kita pada hari ini, salah sebuah bookstore yang berada di dalam MBC. Terima kasih. Kita sambung lagi pada slot call kita bersama Datuk. Saya rasa 5 episod kita kena buat selepas ni, insyaAllah. Cuma ini saya dapat mengambil sedikit masa Datuk, ke lapangan Datuk untuk buat perkongsian. Kenapa perkongsian kita pada hari ini adalah sangat penting kepada generasi akan datang. Sebab Tun merupakan satu figura yang telah banyak membantu membangunkan negara kita, bapa kepada Malaysia lah bagi saya juga. Okey, Datuk, sekarang ni kenapa kita jemput Datuk datang? Sebab Datuk merupakan penulis buku fizikal dan kini telah ada dalam bentuk digital. Dah mula berada dalam bookstore MAZA. Seluruh dunia boleh dapatkan dengan pantas dan cepat tulisan Datuk. Tapi Datuk bermula dengan buku fizikal ini yang berjudul The Commentaries of Tun Dr. Mahathir Postage Stamps. Perempuan, penonton, ini adalah buku yang bagi saya dah baca. Terima kasih Datuk hadiah kepada saya bulan lalu. Saya dah baca. Ini antara penulisan karya Datuk yang mudah untuk kita mendekati dan memahami tentang Tun Dr. Mahathir yang kita sayangi. Ini yang saya boleh rungkaikan dalam secara ringkas apa yang terkandung. Jadi biarlah kita serah kepada Datuk sendiri bercerita kenapa buku ini ditulis, Datuk, dan apa yang hasrat Datuk cuba sampaikan kepada rakyat Malaysia terutamanya tentang Tun di dalam buku ini, Datuk. Ya, Datuk. Niat saya tu jelas pada saya, jelaslah. Dedikasi pada Tun. Satu, tentang pribadi dia sendiri. Okey. Kedua, dia punya pandangan, opinion dia, remarks dia kepada luar negeri. Okey. Jadi itu saya pilih 3 negara, Amerika, Rusia dan China. Di dalam buku ini? Dalam buku ini. Jadi hanya ada 2 aspek. Satu, tentang Tun Si. Kedua, dia punya pandangan, dia punya opinion 2 negara. 2 negara banyak sangat. Sampai 200 negara. Jadi saya pilih 3 yang penting. Penting. Tentang Tun ni, contoh komentari yang pertama ialah title dia The Corruption,
kain kapan has no pocket. Okey. Nak menceritakan the integrity tun. Tak nak menerima anything saja, termasuklah corruption, termasuklah suapan. Jadi dalam yang akan memalukan diri dia, memalukan anak dia, memalukan cucu-cucu dia. Itu dia pegang. Jadi dalam commentary itu ada satu episod dia sedang bujang lagi, jadi doktor dah di Al-Usta, Hospital Al-Usta. Dia membedah mayat orang kena bunuh. Prosedur dia, bila dia kena bedah, ada mesti polis. Okey. Polis tu sabun, polis saja. Tengah dia belah tu, mayat tu, polis saja tu pengsan, jatuh. Okey. Pengsan. Dia terus benda. Episod tu bila menjadi pengajaran pada dia. Supaya jangan melakukan apa-apa yang boleh memalukan diri, anak cucu dia, cicit dia. Jadi kalau baca komentari itu akan jelas. Sekarang ni reality. PNX Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 tahun lepas menyebutkan orang yang berkuasa 22 tahun telah membuat corruption berbilion-bilion ringgit. Dia ada 6 kotak evidence. Sekarang tengah berada dalam setakat ni lah perbicaraan sampai nak dipospon-posponkan lama-lama tu sampai diarahkan SPRM membuat siasatan tun ada harta di luar negara, di UK dan Switzerland untuk nak postpone ini. Mana nak membuktikan bukan satu. Jadi kalau melalui komentari itu episod tu yang mengajar dia. Dia mengajar dan dia tulis dalam buku dia hanya 4 paragraf. Buku dia A Doctor in the House, betul, yang ditulis tahun 2011. Betul. Bila dalam tu jelas apa pengajaran pada dia. Jadi kalau Datuk Seri Anwar bacalah komentari tu, ada Amir tu? Ada Amir? Ada. Komentari yang pertama, the corruption, kain kapan has no pocket. Jadi kain kapan tu dia tulis dalam buku dia tu apa makna, apa pengajaran pada dia, sehingga dia ialah peluang 22 tahun dan dia pernah menteri, selepas tu jadi advisor Petronas lah apa semua. Kalau macam-macam lah. Macam mana Datuk boleh diberi kepercayaan oleh Tun hingga Tun endorse untuk Datuk menulis buku ni? Tak ada. Begini, masa COVID, tu banyak balak lah COVID ni. Pada saya, satu hikmah COVID ni, saya berjumpa balik masa spring cleaning tu, jumpa album yang anak saya tolong album Stem ni. Jadi ringkasnya bahasa Inggerisnya e-book memories pada saya. E-book memories
mengingatkan saya. Jadi itu sebab Doktor Mahathir prostate saya kan. Collect stem ni. Saya collect masa saya berkhidmat dengan dia 13 tahun tu. Maksudnya yang collect stem ni adalah Datuk lah. Saya bukan saya tu saya ucapkan terima kasih kerani-kerani saya, pegawai tu dia kumpulkan tu, dia kata Encik Abu nak simpan kat ni, saya nak. Saya nak, lepas tu suruh anak-anak saya susun dalam album. Masa COVID tahun 20 ujung tu, saya jumpa balik. Jadi saya berkat situ kenal apa saya nak buat ni. Jadi kata elok tulis buku lah. Jadi saya nak cerita sikit sejak keluar daripada masuk di RB Hakom tu, saya memang dengan tone saya taksub sangat lah. Taksub. Tapi jadi saya ada create 3 file. Baik. Tentang satu tone, yang kedua Yahudi, yang ketiga September 11, New York yang untuk tu kan. Jadi bila saya nak tulis buku, banyak collection saya tu ada dalam file tu. Jadi pendeknya kumpulan Wikipedia punya saya print lah, Tom punya tulisan dalam New Straits Times ke, saya potong-potong masukkan dalam file tu semua. Kira 1/3 buku ni berdasarkan itu file tu. Mana saya dia. Jadi asasnya memang daripada dia punya pemikiran tu memang ke depan. Maksudnya kalau orang baru nak belajar menulis tu kumpulkan bahan tu apa yang kita ada sebelum ni, kumpul, kita perlu bukukan tu. Kalau Datuk tak bukukan apa yang bahan Datuk kumpul tadi tu, saya rasa generasi akan datang takkan dapat cerita ni. Ini jadi gitu, kita rehat kejap Datuk. Kita rehat kejap ni kita sambung. Alright. Okey, terima kasih. Kita bersama lagi dalam slot terakhir. Kalau bersama dengan Datuk ni, saya rasa 5 slot macam saya cakap, 5 episod tak akan cukup. Cuma kalau nak tahu lebih lanjut, dapatkan buku ini. Saya baca buku Datuk yang Datuk tulis tentang tun dalam ni. Di muka surat 237. Datuk ada sebut, saya banyak ada pasal Pulau Layang-Layang, The Kenyal Lake. Tapi saya tertarik tentang The Putrajaya Lake. Tasik Putrajaya. Sebab banyaklah orang cerita tentang Tasik tu. Tapi sedangkan sahabat-sahabat kita dari negara luar Indonesia kadang-kadang kalau pergi visit wisatanya tempat menarik ni mesti pergi ke Tasik Putrajaya. Datuk, mungkin Datuk ada signifikan sikit cerita-cerita yang relate dengan Datuk bersama dengan Tun dulu tentang Tasik Putrajaya ni tu. Tun ni dia pernah tulis dalam buku dia tu, doktor ni. Dia memang suka Tasik. Oh, tu suka Tasik. Suka Tasik. Jadi dalam ini ada satu komentari, he who loves lakes and booty. Okay. Who loves lake and booty. Okay. Ambil Tasik saja. Tasik Putrajaya tu bukan ada Tasik. Mana? Tasik buatan. Ada Tasik.
tasik buatan. Jadi dia pernah tulis dia pilih perang besar estate tu. Dulu bawah Sam tadi perang nama tempat estate tempat tu perang besar estate. Dipilih tu sebab apa? Ditulis undulating, tidak rata, berbukit-bukit. Jadi in English dia tulis undulating. Ni pun tulis ni? Tu tulis. Mengapa dipilih? Kalau tidak tanah rata lagi senang develop. Kenapa dia pilih yang berbukit-bukit? Berapa yang pilih yang berbukit? Akhirnya di dam tempat tu, di dam kan? Dam kan jadi tasik yang luas. Kalau kita pergi masjid Putrajaya tu ke kiri sampai kita. Betul? Ada dalam buku ni? Sampai ke Samberjaya. Betul? Betul? Kita Kalau kita pergi tu pusing ke Wisma Putra ke sana. Luas sebenarnya tasik itu. Dan tasik itu cantik. Ini tasik buatan tu semua tu tasik buatan tu. Tasik buatan. Dia memang tak ada air. Jadi kenapa dia minat? Kenapa tu minat tasik ni? Tu nak tanya juga. Saya tak tahu. Dalam buku tu saya tulis kat situ dalam satu paragraf apa ni 2 ayat ringkas. Saya tulis itu he who lives by a lake, satu ayat. Siapa dengan tasik? Dia duduk sebelah tasik dekat tasik. He also works by a lake. Jadi lepas tu baru saya break up tu maksud saya tu kan. Lepas tu para yang kedua, apa tasik yang dia anchor development. Salah satu Proton City. Masa tu arwah Tan Siaya hidup lagi. Jemput dia. Dia habis account jemput dia lah. Masa tu dia masuk, saya dah masuk dia account. Komen apa tentang development arkitek Dawat ni buat ni sini semua nak kata. Siang dia cakap, dia kata redraw balik buat dipanggil in English scattered body waters. Mana buat tasik kecil-kecil dia buat scattered yang bertebar lah apa ni 4,000 ekar di Proton City tu di semua itu dia minat. Akhirnya kita di Hakom tu Tan Siaya lah redraw balik plan tu. Jadi saya dah lepas tu nak tunjuk yang apa ni di Putrajaya tu bukan saja tasik, the biggest wetland in the tropics, satu dunia tapi tropik, Atul Istiwa tu. Dia ialah Putrajaya wetland. Yang kalau kita boleh pergi bawa family bawa berserikar, boleh buat family day semua kat situ kan. Macam dia memang suka dengan air. Mungkin air tu bagi semangat energi. Rumah dia sekarang dekat dengan main. Tasik juga dekat tasik tajam. Kalau dia duduk breakfast dekat beranda dia tu tasik main tu. Tasik dah. Di Putrajaya tu bukan tanah tu dia nak tasik tu nah. Jadi bila syarikat nak bagi kat dia PLF Perdana Leadership
apa ni, foundation, bangunan itu dibina oleh swasta. Okey. Termasuklah DRBI apa semua ni. Kita tamak tanah tu supaya jadi apa ni, headland. Jadi dia boleh nampak, pandang ke kiri dalam buku tu kan. Dia berdiri dekat gelas dia tinggal tu, pandang ke kiri Putrajaya, pandang ke kanan Sarjaya. Ada dalam buku tu. Maknanya dia air itu mungkin. Itu maknanya dia arkitek tu Dia punya pemikiran bagi arkitek tu arkitek untuk negara Yes, dia punya pemikiran adalah arkitek negara. Tun punya knowledge tu, Sri Perdana Laba tu kan, pernah kita nak apa ni, hantar laundry. Dia pergi luar negeri, dalam 2 minggu hantar laundry. Bila balik agaknya silap laundry tu, tak sama panjang. Dah pergi dia bilik, kita balik itu suruh minta apa curtain yang dia nak. Knowledge dia tentang curtain tu pun tahu. Dia curtain tu dia boleh tulis term-term curtain tu. Maknanya membaca. Saya kena buka dictionary, cari term curtain. Cuma betul. Maknanya membaca. Orang baca macam itu yang itu kita tewas tu kita tewas dengan tu. Pun dekat sini apa ni, dia knowledge dia tentang voting ni hari tu. Ya, betul. Memang okey Datuk. Kita panjang juga berbual dengan Datuk ini. Kalau memang tak puas kalau anda semua penonton nak tahu lebih lanjut dalamnya kisah ni, pastikan boleh dapatkan buku ni, buku fizikal ni. Nanti kita akan letakkan link di dalam description video ini nanti. Anda boleh klik, hubungi MAZA, kami akan dapatkan untuk anda bagi tahu kami mahu dalam bentuk fizikal, kita akan dapatkan terus dari Datuk. Buku print yang kedua ni, yang pertama, print yang pertama 1000 buah buku. Saya dah habis jual. Bulan Oktober tahun lepas saya dah jual. Lepas ni 500 copies Januari tahun ni. Saya ada lagi dalam 150. Jadi saya bagi murah daripada RM70. Berapa Datuk bagi? Ni sekarang RM45. RM45 tak termasuk pos. Jadi kalau anda nak, klik dekat link. Ini diterbitkan oleh Ilham. Kalau di Malaysia masuk pos. Masuk pos? Masuk pos. Datuk bagi lagi. Saya nak orang baca. Orang baca. Jadi saya dapat kos tu pun cukup lah. Jadi kepada yang mana yang mungkin jauh, yang mungkin tiba-tiba nak cepat, kita ada e-book pula. Sebab tu kita ada alternatif. Datuk dah bersama dengan MAZA, ada bookstore. Datuk punya ni dah bertukar dalam bentuk e-book pun ada. Jadi kita nak penyampaian tu laju. Contoh kita punya penulis sekarang tu berada di Romania, di UK. Jadi mungkin nak pantas nak baca ni, tak sabar lepas tonton ni. Jadi akan klik link di description, ada bookstore Datuk nanti kita akan letakkan. Anda boleh klik dan anda boleh buat terus pembelian. Nak fizikal boleh, nak yang digital pun. Bayaran pun online. Online semua. Mudah, semua online. Nanti kita akan bagi maklumat di description. Datuk, akhir Datuk, ada Datuk nak sampaikan nasihat kepada terutamanya anak-anak muda kita, kepimpinan muda. Kepimpinan muda ni maksudnya dalam 25, 35 ke 40, macam umur macam saya lah. Saya dah 40 lebih lah. Apa Datuk punya nasihat lebih kurang dalam 1 minit 2 minit tu terakhir sebelum kita tamatkan kita punya perkongsian ini, Datuk? Salah satu hasrat Tun dalam UMNO dulu maksudnya supaya kita Bumi Putra ni mempunyai aset. Jadi kita boleh beli rumah-rumah yang khas untuk Bumi Putra lah. Jangan kita hilang aset. Kan kita di offer sikit
oleh pemaju jual Jual. tanah lah apa Jual semua. rumah. Jadi tentang aset untuk anak-anak muda ni di- suka membaca tu apa semua saya ingat elok kita untuk masa depan bumi putra orang Melayu kita kena fikir aset. Aset tu Jadi bermakna belanja lah kurang apa semua itu untuk nak beli aset, beli rumah, beli flat pun tak apa. Flat tak apa. Asal kita Asalkan ada rumah. Asalkan ada kalau yang ada beli tanah sikit kamu tu. Jadi jangan Melayu hilang di tanah Melayu. Itu tu ni. Oh, ni terkesan tu ni. Tak kisah rumah flat pun tu Tak ada apa. Dia tak sebut secara begitu. Cara dia Tun sebut ni kita naklah mencabar diri kita menyumbang untuk survival Melayu. Ini sekarang salah satu menunjukkan kita ni ke belakang menumpang di tanah sini tu. Jadi saya sebut aset tu kata yang ringkas. Jadi saya rasa perkongsian Datuk ini sangat terkesan. Saya pun terkesan bila Datuk sebut Tun sangat memikirkan anak bangsa dia. Itu yang saya tengok dan kita pun follow Tun daripada kita kecil. Tun dah ini membuktikan dengan kata-kata Datuk itu yang sangat simple. Datuk mahukan orang bumi putra, orang Melayu supaya memiliki aset. Itu sudah cukup untuk merumuskan bahawa kepimpinan Tun Mahathir yang kita sayangi amat-amat mementingkan survival anak bangsa kita, Datuk. Saya rasa itu saya perkongsian kita pada episod ini, Datuk. Saya lagi sekali mewakili MAZ Sinar Berhad, Datuk, dan juga semua kita punya produksi. Dan jangan lupa, jika nak dapatkan e-book Datuk, boleh klik abusama.com, www.abusama.com. Di dalam tu ada lebih kurang 4,000 e-book penulis lain dan juga salah satunya adalah e-book Datuk. Bagi nak dapatkan fizikal, nak dapatkan online, anda akan lihat our admin produksi akan letak di bahagian description video ini apabila ditayangkan. Datuk, terima kasih Datuk. Semoga pertemuan kita ini akan memberi inspirasi kepada anak bangsa kita, penonton-penonton Malaysia dan juga luar negara. Datuk, terima kasih. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.